Terima kasih kerana mengikuti channel YouTube kami. Dan bagi hampa yang mana belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, hari ni kami nak buat review. Kami berada di site Kampung Aman, Taman Orchid, Tasik Gelugok, Pulau Pinang. Okay, rumah ni ada 4 bilik tidur, 3 bilik air dan 1 bilik laundry room. Dia harga dia RM182,000, komplit lah. Okay, kalau nak tengok apa dia yang komplit tu, jom kita tengok. Jom, mari. Okay, ni bahagian porch harapan. Dekat porch harapan ni berkeluasan 10x12. Komplit dengan tiles 2x1. Yang mana design ni owner boleh pilih dan warna pun owner boleh pilih. Okay, kalau hampa tengok bahagian tepi pula. Okay, ni bahagian tepi ni kita panggil mini terrace. Mini terrace ni saiz 9x8. Sama jugalah, komplit tile. Okay, mini terrace ni attach dengan ruang makan lah. Okay, jom kita masuk dalam rumah tengok. Okay, ni bahagian ruang tamu. Ruang tamu berkeluasan 18x12. Okay, dekat ruang tamu ni terdapat ceiling double layer. Yang ni with ceiling wood lah. So kalau owner buat penambahan ceiling double layer ni, boleh letak lampu yang aku tengok kat atas ni, boleh letak lampu point shadow lah. Okay, kita tengok ruang makan. Okay, kat sini ruang makan. Ruang makan ni 11x12. So boleh buat satu meja makan. Okay, jom kita tengok ruang seterusnya. Okay, ini adalah bahagian dapur ya, bersambung dengan bahagian ruang makan. Keluasan 21x15. Bahagian dapur dilengkapi dengan tabletop dan juga meja kabinet. Sinki yang kita bagi dengan double hole dengan single flexible hose. Juga dilengkapi dengan tingkap bersaiz 4x4. Bahagian dapur juga terdapat satu laundry area bahagian ni, saiz 8x5, dilengkapi dengan point overflow, point inlet outlet. Jom kita tengok bahagian bilik tu. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada semua bilik dia dekat kawasan ni. So ada 4 bilik. Ini bilik kecil dia. Bilik 4. Dekat bilik ni, saiz dia 11x10 dan dapat satu attach tandas. Kalau tandas ni boleh share dengan bilik sebelah lah. Kalau tengok ukuran dia 6x5. So kita memang bagi komplit tile 6 kaki, termasuk aksesori lah. Kita masuk bilik yang 3 ni. Bilik ni sama saya kat tadi 11x10. Dekat bahagian ni ada satu tandas. Tandas ni kalau untuk penggunaan umum lah, kalau direct dari dapur. So tandas ni sama juga, saiz dia 6x5, termasuk aksesori. Kalau tengok special, dia tambah ceiling exhaust fan kat ceiling. So kalau udara semua boleh sedut keluar lah. Tandas dia pun boleh attach dengan bilik sebelah ni. Okay, bilik ni saiz dia 11x10 juga. So ada kalau termasuklah point kipas lah, semua ready lah. Okay, bilik main dia, bilik master besar sikit. Bilik master dia ada satu bilik. Bilik ni saiz dia 15x12. Ada satu toilet khas sikit. Nombor 5. Termasuk aksesori semua sekali lah. Kita tengok bahagian luar. Kita tengok bahagian luar pula. Tengok bahagian ni adalah bahagian apa
Ian kan, bahagian belakang rumah dia, bahagian belakang ni. Nampak Ian ni batu basi.